8 April 2026, Narrative versus Reality menilai semula dakwaan, mafia korporat dan kredibiliti institusi dalam lanskap politik ekonomi Malaysia. Lanskap politik ekonomi Malaysia kini semakin dipengaruhi bukan sahaja oleh hala tuju dasar dan asas makroekonomi tetapi juga oleh naratif yang membentuk keyakinan pelabur, persepsi awam serta legitimasi institusi. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dakwaan mengenai kewujudan apa yang digelar sebagai mafia korporat yang kononnya menjejaskan ekonomi negara telah menarik perhatian umum. Dakwaan tersebut bersama rujukan kepada tindakan terkoordinasi melibatkan individu berprofil tinggi serta entiti media antarabangsa kini berada di bawah siasatan pihak berkuasa penguatkuasaan termasuk Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Perkembangan ini menuntut satu penilaian berdisiplin berasaskan bukti yang membezakan secara jelas antara fakta yang disahkan dan naratif yang dipacu kepentingan politik. Di teras perbincangan ini terletak satu perbezaan analitikal yang kritikal. Tuduhan mengenai kolusi korporat sistemik yang berfungsi sebagai kuasa dominan yang menghakis asas ekonomi Malaysia perlu disokong oleh siasatan yang ketat dan disahkan secara bebas. Maklumat yang tersedia setakat ini menunjukkan bahawa dakwaan tersebut belum disahkan secara konklusif oleh platform kewartawanan kewangan bertaraf global atau institusi penyiasatan yang setara. Tanpa pengesahan empirikal sedemikian, naratif tersebut kekal dalam ruang pembingkaian politik, bukannya analisis ekonomi yang berasaskan data dan bukti. Penilaian saya berdasarkan laporan terbuka, indikator makroekonomi dan perkembangan dasar semasa menunjukkan bahawa asas ekonomi Malaysia kekal secara umumnya stabil. Aliran pelaburan terus mencerminkan minat berterusan daripada pelabur domestik dan asing manakala prestasi perdagangan kekal berdaya tahan dalam rantaian bekalan serantau. Kestabilan dasar monetari turut mengukuhkan keyakinan dengan menyediakan sauh yang kredibel kepada pasaran kewangan. Walaupun cabaran tadbir urus masih menjadi keutamaan berterusan sebagaimana lazim dalam ekonomi yang sedang berkembang dan melaksanakan reformasi, tiada bukti konklusif yang menyokong kewujudan struktur penguasaan ekonomi yang sistemik selaras dengan konsep mafia korporat. Dimensi yang lebih penting dalam isu ini terletak pada bagaimana naratif sedemikian digunakan dalam lanskap politik domestik. Kenyataan yang dikaitkan dengan tokoh politik termasuk Rafizi Ramli wajar ditafsirkan dalam konteks persaingan politik, penentuan dasar dan dinamika kepimpinan. Pemerhatian menunjukkan bahawa wacana mengenai pengaruh korporat sering bertindan dengan kritikan dalaman kerajaan serta usaha membezakan pendekatan dasar. Dalam hal ini, naratif tersebut berfungsi bukan semata-mata sebagai diagnosis ekonomi yang neutral tetapi sebagai instrumen isyarat politik. Ini membawa kepada persoalan strategik yang perlu diteliti. Siapakah yang mendapat manfaat daripada penguatan persepsi kegagalan sistemik? Dari sudut politik, naratif sedemikian mungkin digunakan untuk menggerakkan sokongan membentuk persepsi awam atau membezakan pendekatan dasar yang bersaing. Namun dari sudut ekonomi, implikasinya jauh lebih kompleks dan berpotensi besar. Tingkah laku pelabur tidak hanya dipandu oleh data kuantitatif tetapi turut dibentuk oleh persepsi, konsistensi dan kredibiliti. Pelabur antarabangsa dan domestik menilai bukan sahaja indikator ekonomi tetapi juga kejelasan komunikasi dasar serta kestabilan institusi. Apabila naratif mengenai keruntuhan institusi atau penguasaan ekonomi tersebar tanpa bukti kukuh, ia berisiko mewujudkan ketidaktentuan yang tidak perlu dalam sentimen pasaran. Ketidaktentuan ini boleh mempengaruhi aliran modal, kestabilan mata wang dan keputusan pelaburan jangka panjang. Oleh itu, adalah penting untuk mendekati dakwaan sedemikian dengan disiplin analitikal yang tinggi.
isu tadbir urus yang sah termasuk ketelusan, accountability dan integriti pengawal seliaan perlu ditangani secara konstruktif melalui mekanisme berasaskan bukti. Elemen ini merupakan asas kepada sistem ekonomi yang kredibel dan berdaya saing. Namun, dakwaan luas yang tidak disahkan berisiko mencampur-adukkan agenda reformasi sebenar dengan retorik spekulatif sekaligus melemahkan kualiti wacana awam. Dari perspektif tadbir urus, seni bina institusi Malaysia yang merangkumi badan pengawas seliaan, agensi penguatkuasaan dan mekanisme pengawasan beroperasi dalam kerangka semakan berterusan. Semakan ini adalah perlu dan bermanfaat dalam sistem demokrasi. Namun, ia perlu dibezakan dengan jelas daripada delegitimasi sistemik. Garis antara memastikan accountability dan menghakis kepercayaan institusi adalah sempit tetapi amat penting. Apabila garis ini dilangkaui, kesannya bukan sahaja menjejaskan kredibiliti institusi tetapi juga keseluruhan persekitaran ekonomi. Dalam kerangka kerajaan perpaduan madani, keutamaan strategik adalah jelas. Kredibiliti institusi perlu diperkukuh melalui pelaksanaan dasar yang konsisten, amalan tadbir urus yang telus dan komunikasi yang koheren. Pada masa yang sama, pembuat dasar dan pengulas awam memikul tanggungjawab bersama untuk memastikan wacana kekal berasaskan bukti yang boleh disahkan, bukan andaian atau kepentingan politik semata-mata. Pendekatan keterlibatan konstruktif harus menjadi asas kepada wacana politik ekonomi Malaysia ke hadapan. Sebarang kebimbangan yang sah perlu disalurkan melalui saluran institusi yang betul, disokong oleh data dan ditangani melalui reformasi yang bersasar. Bagi dakwaan yang tidak disokong bukti, penilaian kritikal adalah perlu untuk mengelakkan hakisan keyakinan yang akhirnya memberi kesan kepada prestasi ekonomi. Implikasi isu ini melangkaui mana-mana naratif tunggal. Trajektori ekonomi Malaysia semakin dipengaruhi oleh kredibiliti wacana dalaman negara. Dalam persekitaran global yang saling berkait, di mana maklumat bergerak pantas dan persepsi mudah berubah, penjajaran antara naratif dan realiti menjadi aset strategik. Kesimpulannya, cabaran Malaysia bukan sekadar untuk menjawab dakwaan atau mempertahankan integriti institusi, tetapi untuk memperkukuh kedua-duanya melalui ketelusan, accountability dan komunikasi berdisiplin. Dengan mengekalkan ketegasan analitikal dan menolak penguatan dakwaan yang tidak disahkan, Malaysia mampu mengekalkan keyakinan pelabur, memperkukuh kepercayaan institusi dan menterjemahkan potensi ekonominya kepada kelebihan jangka panjang yang mampan. Terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa untuk mengikuti dan menyokong saluran berita podcast saya. Masa, perhatian dan penglibatan anda amat bermakna buat saya. Saya dengan penuh ikhlas menghargai sokongan berterusan serta tontonan yang penuh perhatian daripada anda semua. Sertai ikuti suka kongsi.